Tadi malam sampai macam tengok ada satu batu, okeylah rest. Tak tahu macam mana rupa bentuk dia. Tapi ni pagi ni dah nampak. InsyaAllah kejap lagi kami akan teruskan perjalanan kami ke sana dan kami akan tengok kami sampai atau tak tempat yang nak kami tuju tu. Zurin tengok ada satu batu tu nampak macam orang berdiri. Subhanallah. Zurin akan cuba zoom. Tapi inilah dia. Kita orang dah nak sampai dah. Zurin dah nampak dah kawasan tu. Dan kawasan tu berpagar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama Zurin. Dan setelah sekian lama Zurin tidak bervlog. Jadi hari ini Zurin rasa bersemangat untuk bervlog. Sebab kali ini Zurin pergi ke satu tempat yang agak jauh ke dalam. Dan tempat ni subhanallah sangat cantik. Cumanya Zurin tak sampai lagi tempat yang Zurin nak pergi ni. Zurin masih lagi berada di kawasan luar. Sebab tadi kita orang sampai dalam pukul 4.30 pagi. Jadi gelap. Kami tak dapat nak meneruskan perjalanan kami. Sebab memang tak nampak apa-apa. Jadi takut sesat. Jadi kami berhenti dulu. Kami pasang kemah kat sana. Dan kami berehat. Zurin tadi daripada Mekah pukul lepas maghrib dalam pukul 6 macam tu. Lepas tu Zurin sampai sini dalam pukul 4 macam tu. Jadi kat mana Zurin ni? Ni dia dalam perjalanan ni, tempat ni di antara Al-Ula dengan Ha'il. Kawasan ni so far yang berhadapan dengan Zurin ni hanyalah batu besar seketul ni. Tadi malam sampai macam tengok ada satu batu, okeylah rest. Tak tahu macam mana rupa bentuk dia. Tapi ni pagi ni dah nampak. Lepas tu masa Zurin sampai kat sini, gelap kan. Jadi bintang bertaburan. Ya Allah, banyak. Cantik sangat. Tapi itulah. Tak boleh nak tangkap gambar. Tak reti Zurin nak ambil star lapse macam mana. Tapi memang ya Allah, penuh. Sebab memang kat sini tak ada sumber cahaya. Jadi bintang tu menyerlah. Jadi Zurin ni tengah tunggu sunset. Cantik tau. Kawasan ni dia lapang. Jadi ke mana ke Zurin ni nak pergi ni? Jadi kena ikutlah. Ke mana Zurin akan bawa sahabat-sahabat Zurin. Kali ni kita jalan-jalan dalam Saudi ni. Sesungguhnya negara ni sangat besar. Dan terlalu banyak tempat yang perlu dieksplor. Zurin juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat yang tak putus mengucapkan salam takziah untuk Zurin dan juga mendoakan arwah ibu Zurin. Terima kasih banyak-banyak Zurin ucapkan. Zurin sangat menghargai dan tak lupa juga kepada yang datang melawat Mak Zurin ketika Mak Zurin di hospital. Terima kasih. Sungguh pun macam mana nak cakap ya, kita hanya kenal di YouTube, tapi Alhamdulillah membawa kepada satu persahabatan yang sangat-sangat orang kata Zurin hargai. Di mana ada 2-3 orang yang datang melawat Mak Zurin. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih di atas segala doa. Semoga Allah memberkati, merahmati sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, kami ambil kesempatan untuk masak shashukar. Shashukar tu telur dadar je, tapi mix dengan pelbagai jenis sayur-sayuran. Kita buat simple-simple je yang menggembirakan hati. Lepas tu ni matahari betul-betul dah naik. Subhanallah, sangat-sangat cantik. Oh, Zurin nak naik atas ni lah.
Tadi kita orang dah fly drone kita orang nak cari tempat tu. Dia dekat belah sana. Tapi tak dapat lagi. Tapi insyaAllah kejap lagi kami akan teruskan perjalanan kami ke sana. Dan kami akan tengok kami sampai atau tak tempat yang kami nak kami tuju tu. Zurin masih lagi dekat bukit yang sama. Kami dah insyaAllah dah mula untuk bergerak menuju ke destinasi yang seterusnya. Tapi apa yang Zurin nak kongsikan kat sini ialah sedikit. Lately Zurin ni banyak berjalan di kawasan Saudi Arabia. Dan Zurin perasan diorang ada pelbagai jenis bentuk muka bumi. Zurin pergi Jizan last 2 months. Zurin ulang alik Jizan. Zurin rasa almost tiap-tiap minggu kita orang pergi Haifa. Zurin pergi Muhail. Dan Zurin pergi Jabatalan. 1 jam lagi akan sampai ke Yaman. Dekat sana pula kawasan ni memang kawasan tinggi. Lebih tinggi daripada Taif. Dan pemandangan dia sangat-sangat cantik. Subhanallah, memang cantik. Jadi Zurin rasa macam Zurin ambil satu keputusan yang tepat untuk beli kereta ni. Sebabnya nak explore kawasan dekat Saudi ni, kebanyakan tempat yang Zurin pergi memang memerlukan 4x4. Dan yang ni yang orang kata affordable. Nak beli Jeep tak mampu, nak beli FJ tak mampu. Jadi kita beli apa yang mampu dan orang kata dapat merealisasikan Zurin punya intention untuk explore, melihat keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, setiap tempat yang Zurin pergi, Zurin rasa tak puas. Zurin repeat. Jabatalan Zurin dah pergi 2 kali. Haifa sama juga. Jabal Al-Kahar Zurin dah pergi sekali dan dalam perancangan untuk repeat lagi. Dan baru-baru ni Zurin dah pergi sekali lagi panjat Majardah. Ya Allah, tak tahulah. Subhanallah, cantik. Cantik, rasa tak puas. Ni discover lagi tempat baru. Mau datang lagi ni insyaAllah. Repeat tempat yang sama. Orang tanya tak jemu ke? Tak jemu. Alhamdulillah. Jadi jom, let's go. Okay, let's go. Tengok Zurin, tengok ada satu batu tu nampak macam orang berdiri. Subhanallah. Zurin akan cuba zoom. Tapi inilah dia perjalanan Zurin untuk pergi ke tempat yang Zurin nak pergi tu. Ya Allah, very thick. Dia punya soft sand. Subhanallah, nice. Ya Allah, risau sebenarnya sebab tayar tak deflate. Jadi insyaAllah kita ada sahabat yang pakar. Bila Zurin nak pergi kawasan-kawasan macam ni, Zurin akan perlukan sahabat-sahabat yang pakar. Zurin hanya akan belajar. Bila tengok diorang bawa, baru Zurin ada confident. Kalau tak, lambat sikit lah Zurin nak drive sendiri. Tak terucap dengan tak tahu nak cakap. Ya Allah, subhanallah, cantiknya penciptaan Allah. Tak ada pokok renek-renek je, tapi ya Allah, cantiknya. Ya Allah, ciptaan ya Allah. Kami decide untuk berjalan, untuk explore, nak mencari tempat tu sebabnya tanah dia ataupun pasir dia sangat lembut. So takut stuck. Sebab Zurin tak cukup equipment. Zurin bawa untuk untuk deflate balik tayar tu Zurin bawa. Tapi Zurin tak ada alat untuk membantu kalau stuck ke apa ke, tak ada. Jadi nak tak nak kami, yelah, nama lagi explore kan. Jadi kita keluarlah explore. Jalan kaki. Kadang-kadang kita kena berjalan untuk explore. Tak semua tempat yang lepas.
Woi, marak. Hanit. Daun ni untuk, ni bukan yang ni. Samalah. Untuk masak. Hanit. Jadi jom kita explore. Tengok batu ni. Subhanallah. Hai. Ni formation yang beribu tahun. Kat mana lah ada batu yang special yang Zurin cari ni? Mana batu ni? Kat manakah kau? Ya Allah, pemudahkanlah urusan kami. Kami dah sampai kat sini. Where? I didn't bring in the car drone. Where? Zurin berada kat atas bukit ni. Subhanallah, cantiknya. Which one? Sejuk. Bila angin tiup terasa sejuk. Which one Atta? Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang menarik batu ni, kalau kita zoom dekat-dekat ni, bayang-bayang Zurin. Okay. Dia batu ni, dia attach dekat batu, macam mana batu ni tertanam. Batu kecil-kecil ni dia tertanam. Kata kawan Zurin, asal ni pasir, tapi bila dia mix dengan air, dia mengeras dan jadilah dia begini. Wallahualam teori tu, tapi Zurin dia tengok juga dokumentari macam mana batu-batu ni terbentuk. Bila dia letak air, lepas tu tambah pasir, air, pasir, dan dia terbentuk Bismillahirrahmanirrahim, batu-batu begini. Sebab tu batu ni rapuh. Tengok. Subhanallah, ni. Tengok ni. Ni nak ambil susah, keras. Dia dah melekat. Tapi tengok ni subhanallah. Banyak. Ni batu pasir, batu-batu ni. Ya Allah, subhanallah. Ni yang Zurin suka explore. Kita bukan berjalan menuju ke tempat tu, tapi kita explore. Kita turun, kita tengok kawasan ni, kita tengok batu-batu ni. Lepas tu ni pokok-pokok ni. Kadang-kadang Zurin perlukan orang-orang lokal kat sini untuk explain. Why? What is this? Footstep of the... Oh, nice. What is this stone? There, you can take it. You crack it nice. You see the footprints of the wolf. Wolf or the fox? Yeah. Yeah, this is fox? This fox. This one. I did. Atta. Oi, Katir. I will run. Mafi Haina. Mafi Dabab. Yeah. I thought, what is Haina in Arabic? Daba. Daba. What's the one I show you, honey? What's the name in Arabic? Daba. Daba, Yeah. Ini apa pula lah ni Zurin, Yes. Coffee is very nice, very cold. It's very cold. Subhanallah. Atta, it's really like Jabal Al-Kahf but version big. Yeah, but they don't have this kind of big sand. Yes. Jabal Al-Kahf Mafi. Ya Allah, subhanallah. Cantik. Jadi jom kita meneruskan lagi perjalanan kita, insya-Allah. Khair. Kita tengok ni kan macam bentuk camel. Tapi itulah kan, bila tangan-tangan yang gatal kan, tangan-tangan yang tak reti nak duduk diam, dia lukis macam ni, memang menyakitkan hati lah. Sebab kita tahu kalau kat sini memang masih ada lukisan-lukisan lama tau, yang bukan lukisan lama, tulisan lama orang-orang zaman tu yang memang mengukir, yang tulis everything dekat batu ni.
Tapi itulah, bila tangan-tangan yang gatal ni mencemarkan sejarah lah. Sakit hati pula Zurin. Tapi subhanallah, cantik dia punya tempat ni. Batu dia, ya Allah, ada juga yang menconteng-conteng. Apalah perangai buruk sangat ni. Hei. Zurin hampir nak sampai. Zurin dah nampak daripada atas kawasan yang Zurin nak pergi tu. Tapi kami dah sampai lalu kat kawasan ni sebab dia cantik, jadi kami stop kat sini. This is fog? Yeah, look at the feet. Someone killed. Yeah, look at the You see your hand? yeah, the feet. The feet. Honey, do not touch it. See this? So the fox. Oh, subhanallah, cantiknya. Kita orang dah nak sampai dah. Zurin dah nampak dah kawasan tu. Dan kawasan tu berpagar. Kenapa dia berpagar, Zurin akan explain kemudian. Tapi ni dia. Ya Allah, bismillah. It's very soft. Oh, bahaya. Zurin memegang, berpaut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Honey. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia tempat yang Zurin nak pergi tu. Ya, finally. Kami dah jumpa tempat itu. Alhamdulillah. Thank you ya Rab. Thank you ya Rab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you Hani for drive us. Thank you so much. Alhamdulillah, see. Inilah dia tempat yang Zurin teringin sangat nak sampai. Dan alhamdulillah hari ini Zurin sampai. Thank you ya Rab. Honey, it's very soft. Careful honey, it's very soft. Kalas, ya. Yes, alhamdulillah, ni dia. Oh, look at the back. Ya Allah, inilah dia tempat yang Where's the rain will go? I want to go inside. Zurin dia nak pergi. We will search. Ni dia, Zurin dah sampai. Kenapa, mengapa Zurin nak sampai ke tempat ni? Sebab batu dia ni. Nanti dia akan explain dalam next video. Apapun, inilah dia tempat yang Zurin nak pergi, Naslah Rock. Nampak muka Zurin ada muka gembira sebab Zurin dah sampai, alhamdulillah. Jadi sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan semua datang daripada diri Zurin sendiri. Baiklah, jika vlog Zurin ini bermanfaat, jadi jangan lupa tekan like, share and comment di vlog Zurin. Terima kasih. Assalamualaikum.